Okay guys, so selamat datang ke channel aku lagi. Okay, so ini hari aku dah beli berapa barang 3 barang ke 4 barang tak silap aku Beli ni, glove kedua ni yang baru sampai Magat ni sekejap gini aku tunjuk magat. Satu aku ada beli bracket signal tapi tak sampai lagi. Ni daripada Indo, sama juga bracket tu daripada Indo. Ni aku rasa 3 juga aku beli. 3 lah aku rasa aku beli. Magat chrome aku beli. So ni magatnya. Tapi aku tak tahu boleh pasang tak, aku main beli je. Pasang ni 2 barang dulu. Panjang selayan je aku punya video ni. Lama ni aku tak buat video, dalam beberapa bulan lah. Jom kita pasang tanpa buang masa. Let's go. Nak make sure kau nak rasa tak macam dulu. If kau dah rasa tak perlu. Ni barang seterusnya. Ni bracket yang aku beli untuk bracket signal. Nak sini aku pasang. Ni dia dalam bag ni. Nanti aku punya signal dia boleh nampak macam tu. Dia tak ngam lah. Aku nak buka seat dulu, nak buka fender belakang sebab nak wiring balik. Agak dah pasang ngam-ngam PNP je. Tinggi dia macam ni lah. Tinggi dia ngam-ngam. Lepas tu barang kedua, throttle ni nanti aku tunjuk sekali. Sebab ni aku dah siap pasang throttle ni. Cantik. So ini dah pasang punya bracket ni. Ya betul. Dia besi keras tak ada lembek macam ni. Ni dah barai teruk ni. Dia lembek gila kan. Bila ada passenger duduk belakang, dia selalu terkena. Ni kalau macam ni dia keras kan. Lepas tu jauh. Kalau sebenarnya kat sini dia terkena peha. Kalau sekarang ni dia jauh sikit. So tinggal belah kiri nak pasang. Kalau ni keras. Ni macam ni. Selalu macam ni lah. Bila orang ternaik terduduk. Aku excited gila kali ni. Aku nak ubah motor aku. Sekarang British. Tukar konsep motor aku ke bobber. Ni barang pertama, swing arm dengan seat daripada China. Ni daripada sini je. Dia dengan rantai aku beli. Banyak lah aku nak kena beli. Nanti aku bagi tahu je lah bila barang tu dah sampai. Ini aku beli yang extend punya 6 inci panjang dia. Tengok nanti macam mana. Aku teruja gila. Okay, so aku nak unboxing dulu dia punya swing arm ni. Tengok macam mana. Jom. Okay, so macam ni swing arm dia. Ni aku beli 300 lebih kat 400 ni tu. Cuma push ni tak ada bearing ni tengah ni. Tapi aku dah siap-siap beli lah. M-Force aku dah siap beli 4QA. Shot washer aku beli dalam ni berapa dalam 20 lebih macam tu lah. Kiri kanan shot washer apa semua. Rantai on the way, seat on the way. Tinggal nak kena potong frame, welding sikit. Tapi nanti kat bawah seat tu, single seat, aku pakai single seat yang bukan yang seat bersambung. Bawah tu kan macam kosong kan, nampak rompong. Buat plate kosong untuk tak nak bagi masuk air sangat lah. Kita tengok nanti macam mana. Mungkin aku akan pasang arm dulu. Nanti aku siap spray apa semua ni. Nak settlekan kita punya konsep dulu. So aku dah bayang-bayang dah aku punya motor ni dengan gambar AI aku buat. Tank tu pun tengok nanti next month ke aku spray baru sebab ada crack-crack sikit. Nanti fender belakang pun kan bobber kan dia punya tu kan rendah belakang. InsyaAllah aku buat fender sekali kalau bajet cukup lah. Aku nak taruh seat yang macam seat tahu tu, petak besar yang seketul tu je. Nanti tengok hasil dia macam mana. Okay, jom. Okay, so sekarang ni tengah buka barai punya leceh yang bagus dengan grand. Ni aku nak spray arm aku. Dia ada warna silver kan, bekas keren. Push arm ni pun aku dah settle. Rantai dah sampai. Siapkan dulu nanti aku update. Ni barang seterusnya. Tinggal seat dia macam ni. Dapat spring dia, dapat bracket seat dia. Itu nanti pasang spring atau tak seat dia macam ni. Aku ambil pattern macam ni, yang diamond macam ni. Bukan yang selalu macam kulit buaya tu, tak. Ni dalam harga habis 100.5 ke atas macam tu lah. Dia punya design kemas. Boleh lah. Dia punya span seat dia boleh tahan tebal juga lah.
Yang penting handle aku nak kena tukar straight bar balik. Okay, dia punya look macam ni, tapi ni bukan 100% siap lah. Ini cuma nak aku terangkan lah apa yang aku perlu ubah. Aku dah bincang dengan ada seorang brother tu, jiran aku belakang. Potong sini, betul sini nak kena buat plate bawah ni. Tengok nanti macam ni. So aku nak pergi hantar rumah abang ni kat belakang rumah aku je. Alhamdulillah dia boleh buat. Aku nak keluar motor dulu. Ni pun biar gini lah, tu aku nak turun hantar. Okay, aku just layan videonya. Okay, so jadi macam ni. Kata dia siap aku nak kena tolak belakang, lalu belakang, tolak. Nanti aku tak cukup panjang, nanti nak kena adjust lagi. Tayar pun macam lembek tu. Okay, sama nanti guys. Tengok nanti aku turun abang tu sikit-sikit je. Alhamdulillah, motor pun dah siap. Belum boleh nak rantai ni, nak habis tapi tak boleh nak tegangkan rantainya. Pun dah kira okey, aku taruh kat 4 angka. Nampak tak adalah ke depan sangat, dia macam ke depan. Kalau tak sebelum ni 132L ni ngam-ngam, tapi dia tengah-tengah, dia betul-betul depan habis. So tayarnya ke depan, dekat sikit dengan aku punya ni lah. So aku tak nak, sebab takut nanti dia ada bounce exhaust ni kena dekat ni kan, tengah ni. So aku nak kena tarik. Kalau ikut kan nak tarik lagi supaya dia ada kosong gitu. Ni nampak ni kosong ni, lepas tu boleh tarik lagi. Ni rantai baru tapi ni 132L tak cukup, nak kena tambah lagi. Aku tambah rantai lama. So dia jadi 2 klip kat sini lah. InsyaAllah tahan 428 macam ni. Dia punya look plate macam ni. Ni aku nanti gosok lah. Tapi aku kemas dia punya plate ni. Dia buat plate ni siap tutup air. Tu brother ni buat lekuk daripada sini ikut tank. Nanti kat sini aku tak pakai spring, sebab aku pakai spring dia seatnya akan tenai. Bila tegak macam ni, dia akan tenai ke belakang macam tu. So dia tak rata, tak lawa bentuknya. Tapi aku ada beli lagi satu spring. Dia bentuk macam bentuk pin macam tu. Tu je, ni aku nak buka balik. Aku nak kena wiring balik. Rasa aku lampu aku kat sini dulu lah sementara lah. Bentuk dia macam ni. So aku belum beli fender dengan dia punya bracket lah. Okay lah, sambung nanti aku tunggu aku siap apa semua. Alhamdulillah motor dah siap. Tapi macam aku cakap lah, dia bukan fully siap. Set mirror aku pasang balik tak boleh ke bawah disebabkan kena tank. Apa yang aku buat lagi, kabel aku pakai standard balik, handle aku pakai straight bar balik. Signal nanti aku akan tukar. Yang lain tak ada apa. Macam ni je. Dudukan position bawa tu aku dia macam kebawah cafe racer tapi menegak sikit. Tapi selesa lah macam tu. Barang baru, spring kepedik, spring macam jarum ni. Tapi ni pun aku nak kena adjust balik ni, pakai skru pendek sikit. Sebab bila aku duduk dia terkena kan. Aku punya bracket tu pun dah sampai. Tu nanti part tu aku buat bracket tu kat sini. Dengan magat belum sampai lagi. Magat tu daripada Indo. Bracket dah sampai. Sebenarnya belum siap lah 100% ni. Macam baru dalam 80% macam tu. 20% tinggal magat ni dengan wiring, signal. Nanti baru aku buat full review lah. Sekarang ni aku tengah no signal. Aku tukar signal ni macam ni. Aku tak beli. Dia ada warna chrome tapi aku tak beli lah. Akan aku dah tukar. Ini terang sikit LED ni dibandingkan halogen biasa. Tengah hari pun terang. Tu kelebihan dia. Aku nak pasang dulu ni. Berarti sambung lah. Okey, aku potong body buat konsep boba lah. Tapi ni bukan 100% siap lagi, belum. Aku punya magat tu aku hantar kat pakcik aku. Ada buat lah, nanti tengok macam mana. Itu tunggu part tu. Boba ni macam ni lah dulu. Aku akan post yang ni dulu. Okay, tu je lagi. Jumpa di next video. Aku akan post ni dulu. So aku gerak dulu. Aku jumpa di next video. Assalamualaikum, bye bye.